Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke TV PSS Sekolah Menengah Agama Setiu. Dalam video ini, kami ingin memperkenalkan satu inovasi pendidikan yang menjadi kebanggaan sekolah kami sejak tahun 2018 lagi, iaitu Pilas TV. Sebuah platform pembelajaran alternatif abad ke-21 yang membentuk pelajar melalui media digital, komunikasi dan teknologi. Mari bersama kami mengenali Pilas TV. Digital hari ini, pembelajaran tidak lagi terhad di dalam bilik darjah. Pelajar memerlukan ruang untuk mengembangkan bakat, membina keyakinan dan menguasai kemahiran yang relevan pada masa hadapan. Selain itu, Pilas TV diwujudkan sebagai platform pembelajaran yang memberi pengalaman sebenar kepada pelajar dalam bidang kewartawanan, pengacaraan, pengendalian kamera, fotografi, penyuntingan video, reka bentuk grafik dan penerbitan kandungan digital. Melalui setiap program dan liputan, pelajar bukan sahaja memperoleh kemahiran teknikal, malah memupuk nilai kepimpinan, komunikasi, disiplin, kreativiti serta semangat kerja berpasukan. Bagi sekolah, Pilas TV menjadi medium rasmi untuk mendokumentasikan program, menyampaikan maklumat dan mempromosikan pencapaian warga sekolah kepada masyarakat. Pilas TV menyokong SDG 17 Partnership for the Goals dengan membina kerjasama yang erat antara sekolah, guru, murid, komuniti dan pelbagai agensi. Sejajar dengan matlamat ini, Pilas TV turut diberi kepercayaan untuk membuat liputan pelbagai program di dalam atau di luar sekolah, termasuk program khas bersama rakan strategi. Melalui kerjasama ini, Pilas TV menjadi medium untuk berkongsi maklumat, mempromosikan aktiviti serta mengukuhkan hubungan antara sekolah dan masyarakat, sekaligus menyokong kepada pembangunan pendidikan dan komuniti yang lebih cemerlang. Selaras dengan perkembangan teknologi, kami terus memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI secara beretika bagi membantu penjanaan idea, penulisan skrip dan penyediaan sarikata sekaligus meningkatkan kualiti penerbitan. Seiring dengan matlamat pembangunan mampan, Pilas TV menyokong pendidikan berkualiti, inovasi digital dan kerjasama dalam membentuk generasi yang kreatif, berkemahiran dan bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Pilas TV bukan sekadar sebuah studio media sekolah. Ia adalah ruang untuk mencukil bakat, membina keyakinan dan melahirkan generasi yang bersedia menghadapi dunia digital. Pilas TV daripada pelajar, oleh pelajar untuk masa hadapan. Terima kasih. Selamat sejahtera. Saya Nur Azhari bin Cik Malno, penolong Pegawai Pendidikan Daerah Setiu dari Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan Sektor Pembelajaran. Jadi saya mengenali Pilas TV dah lama melalui pelibatan mereka dari tahun 2017 lagi. Jadi ini bukan sekadar tempat murid membuat video atau membaca berita sebagai wawancara sahaja, tetapi platform untuk mereka membina keyakinan diri, berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam pasukan dan menggunakan teknologi secara beretika. Okey, sebab itu saya melihat Pilas TV itu sangat selari dengan SDG 4, iaitu pendidikan berkualiti yang memberi peluang kepada murid belajar melalui pengalaman sebenar. Okey, pada masa yang sama, kejayaan-kejayaan Pilas TV banyak bergantung
pada kerjasama antara guru, murid, ibu bapa, rakan-rakan yang lain seperti PPD itu sendiri, daripada unit saya, daripada unit USTP, JPN, daripada sektor semua pelajaran negeri, UNIZA, dan banyak lagi pelibatan Pilas TV dengan rakan saji yang lain yang turut menyokong SDG 17. Okay, jadi saya rasa pendekatan seperti ini wajar diperluaskan kerana impaknya bukan sahaja kepada akademik, malah kepada pembangunan sasiah dan kemahiran masa depan murid itu sendiri.